menu yang seterusnya kita akan buat versi minuman. Tadi kita buat hidangan, makanan. So sekarang kita buat untuk minuman. So minuman ini kita akan buat satu sejuk dan satu yang panas. So yang sejuk kita akan buat teh ais cincau daripada peladang juga. Okay. And then yang untuk yang panas pula kita akan buat hot coffee daripada peladang juga. So mari kita start. Teh ni nak bagi menyedapkan rasa, kita akan gandingkan dengan susu lah. Susu. Susu pekat. Ini susu pekat. Boleh ambil air dulu. Air panas. Kita nak masukkan sedikit je. Sampai garisan tu lah kan. Kemudian kita akan masukkan susu sikit. Susu pekat. Alright, dan kita kacau. Okey. And then masukkan air sejuk sikit. Dan kemudian bila kita tengok pun dia punya tu nampak cantik. Kita akan masuk ais. Lepas kita masukkan ais, baru kita masukkan cincau. Seterusnya kita nak buat pula hot coffee. Okey semua, tengok dia punya color. So inilah kita punya minuman yang pertama. Untuk air panas pula. Untuk air panas kita akan buat kopi. Hot coffee. Okay, boleh mintakan kopi dia? Boleh. Hot coffee yang kita orang nak buat ni daripada peladang juga. Okey. Kita masukkan kopi dan kemudian kita masukkan air panas. Air panas. Okey, ni air dia. Lepas kita masukkan air panas, kita gaul untuk sebatikan. Dia kalau ikutkan kopi dia ni, dia dah bagi 2 in 1 tau, siap dengan gula apa semua. So kita masukkan dia punya uncang ni, kita just kacau-kacau macam ni dalam masukkan gula 20 saat dah cukup dah. Cuma kalau kita rasa nak pahitkan lagi, kita biarlah dia punya uncang ni. Kalau kita tak nak, kita boleh bawa keluar. Kita keluarkanlah dan kita tambah lagi air supaya nampak tak? Tetapi dia pada orang lah kan? Ya. Kalau rasa nak lagi pahit, biarkanlah benda tu lah. Kalau tak nak, macam ni nampak? Dah hitam, dia dah cantik dah ni. So guys, inilah minuman kita hari ini, iaitu hot coffee dan juga teh ais cincau. So kita jumpa di next menu pula. Okey.